Nak kena qada dah. Awak tak boleh sembahyang sebab dah keluar darah. Nak kena qada tak? Wahai wanita sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai di antara wanita ni dia berdosa dengan Allah sebab apa? Dia tinggal solat. Ya ke ustaz tinggal solat? Kami jaga solat lah. Tak, awak tinggal solat. Sebab apa? Awak tak belajar tentang darah wanita. Bila awak nampak darah keluar je awak kata haid. Nampak darah je haid, nampak darah je haid. Boleh jadi istihadah. Ustaz bagi contoh, gambaran contoh. Contohlah tadi awak tak solat zuhur lagi. Awak belum period, belum datang bulan ni lah. Okey, tadi dah zuhur dah tapi awak tak solat dulu. Awak tengok TV dulu ke? Tengok drama Korea dulu ke? Baik. Kemudian contoh zuhur tadi 1.24 minit. Okey, awak tak solat terus. Awak tengok TV dulu sampai pukul 1.40. Okey, baru nak masuk bilik air. Nak masuk bilik air, nak ambil wuduk, tengok keluar darah. Baik, soalan ustaz. Solat zuhur tu nak kena qada tak? Nak kena qada dah. Awak tak boleh sembahyang sebab dah keluar darah. Nak kena qada tak? Tak tahu betul tak? Dalam kitab ni ada jawapan. Apa lagi contoh? Contoh tadi masa asar dah suci. Masa asar dah suci dah. Maka solat asar kena solat lah. Baik. Zuhur tadi nak kena qada tak? Yang kita tak solat tadi. Nak kena qada tak? Itu pun tak tahu juga. Sucinya pada waktu asar kena qada zuhur juga. Kata ulama, solat yang boleh dijamakkan wajib kena qada yang sebelumnya. Jadi awak boleh solat asar, wajib kena solat asar, dan zuhur juga kena qada juga. Ini banyak lagi ilmu tentang darah wanita yang kita tak tahu. Nak dapatkan kat mana kitab ni? Pergi tekan baik kuning. Dapatkan kitab untuk wanita, belajar tentang ni. Awak tak belajar berusaha dengan Allah. Tekan baik kuning sekarang.